faraid di mana untuk pecahan 1/6. 1/6 ini dia ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Iaitu pertama, cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia akan dapat sekiranya si mati tiada anak lelaki, tiada cucu lelaki daripada anak lelaki, ataupun, dan satu lagi syaratnya adalah anak perempuan tu seorang-seorang je. Bila ada anak perempuan seorang je, maka cucu perempuan akan dapat 1/6. Ini adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, saudara sebapa perempuan. Jika si mati tiada keturunan ke bawah, tiada bapa, tiada datuk, tiada saudara seibu sebapa lelaki, tiada saudara sebapa lelaki, tiada saudara seibu sebapa perempuan, hanya seorang sahaja. Maka bila ada saudara seibu sebapa perempuan hanya seorang saja, maka saudara sebapa perempuan ini akan dapat 1/6. Okey, ini kena hafal. Bila ada adik-beradik kandung perempuan seorang sahaja, maka dia dapat 1/6. Saudara sebapa perempuan. Okey, seterusnya adalah ibu. Ibu akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada keturunan, ataupun adik-beradik si mati ini 2 orang ke atas, dah ramai, maka ibu dapat 1/6. Untuk bapa akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada keturunan lelaki. Ini kita tengok daripada surah An-Nisa ayat ke-11. Untuk ibu pun sama, untuk bapa pun sama. Surah An-Nisa ayat ke-11. Untuk saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan. Okey, adik-beradik seibu. Jika dia seorang-seorang sahaja, dia adalah seorang-seorang sahaja, tak ada keturunan ke bawah, tak ada keturunan lelaki, iaitu bapa dan datuk, maka dia akan dapat 1/6 kalau dia seorang diri sahaja, saudara seibu ini. Okey, tengok dalam surah Nisa ayat ke-12. Untuk datuk sebelah bapa, menerima bahagian seperti bapa sekiranya bapa meninggal dunia. Bila bapa dah meninggal dunia dahulu, maka datuk akan menggantikan tempat bapa. Syaratnya bapa dah tak ada, baru datuk boleh ganti. Datuk sebelah bapa. Tengok dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Ini. Okey. Untuk nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Nenek sebelah ibu, sekiranya ibu meninggal dunia dahulu, nenek sebelah ibu boleh menggantikan tempat ibu, dapat 1/6. Untuk nenek sebelah bapa, sekiranya ibu dan bapa meninggal dunia dahulu, ibu meninggal, bapa pun meninggal dunia dahulu, maka nenek sebelah bapa boleh mewarisi sebanyak 1/6. Kalau dua-dua ni ada, macam mana? Dua-dua ni ada, bahagilah kepada 2 orang ni. Maknanya seorang dapat 1/12. 1/12 untuk setiap nenek. Ini daripada ijma' para ulama. Wallahu alam. Kena hafal tentang syarat-syarat ini. Okey, wallahu alam. Kita jumpa untuk slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.